ChatGPT baru saja bersetuju dengan saya tentang kerja. Saya cakap dekat dia, kita kalau masa depan ni pesanan untuk adik-adik ya. Kalau nak bekerja, biar ada 3 jenis pekerjaan. Maksud boleh buat 3 jenis pekerjaan ni serentak, bukan satu. Satu, pekerjaan untuk kehidupan, iaitu nafkah. Contohnya kita ada sewa, ataupun kita ada beli rumah, ataupun kita beli kereta. Inilah pekerjaan yang kita akan buat. So pekerjaan macam ni biasanya memberi pendapatan yang cukup. Kedua, pekerjaan berasaskan hobi. Ini jiwa dan potensi lah. Kita kerja, kita nak capailah potensi kita. Contohnya kita berminat dalam bidang perfilman, jadi kita buatlah part time sebagai ekstra, ataupun part time sebagai penulis skrip. Kerja amal. Ni kerja ni kalau kita tak dapat untung pun tak apa. Kita buat ni kalau macam free pun tak ada masalah. Cuba buat pekerjaan yang begitu. ChatGPT bersetuju. Dia siap bagi contoh lagi ya. Contoh dia, jap, kita mula dengan pekerjaan untuk kehidupan nafkah. Bayar bil, sara keluarga, keselamatan dan kewangan. Tidak semestinya kerja paling yang kita minat. Itu poin paling penting sebenarnya. Pekerjaan untuk kita tangguh kehidupan kita ni bukanlah pekerjaan yang kita minat semata-mata. Yang penting halal, stabil dan tidak merosakkan diri. Itu ChatGPT yang cakap. Dia setuju dengan apa yang saya kata. Lepas tu mungkin sebab dia robot kot, jadi dia setuju lah. Tak apalah, saya tanya lagi soalan dekat dia. Adakah anda mempunyai pendapat yang berbeza? Kemukakan jika ada. Bolehlah. Saya nak call Habib saya. Oh, dia menolak pula. Pendapat beza saya versi lebih matang. Tidak semestinya 3 pekerjaan. Saya cenderung kepada 3 peranan. Niat, bukan 3 pekerjaan berasingan. Contoh, kenapa dia cakap macam tu? Realitinya tidak semua orang ada masa, tenaga dan fokus untuk memegang 3 kerja serentak. Terutama bila umur meningkat, tenaga fizikal menurun. Tersendiri hadkan kelayu untuk urut kerana faktor yang haram tu. Okay, fine. Dia mengata saya. Dia kata saya sendiri pun ada had saya. Yalah, saya ada had lah sebab saya dapat kerja yang lain juga kan. Jadi saya letakkan had. Jadi masalahnya bukan apa kerja, tetapi niat dan fungsi kerja itu. Versi alternatif. 1 kerja, 3 niat. 1 untuk nafkah, 2 makna kepuasan, 3 nilai. Jadi bezanya di sini, model asal 3 kerja berasingan. Model ChatGPT 1 hingga 2 kerja, 3 lapisannya. ChatGPT. Biasalah, ChatGPT ni tak berpijak pada realiti. Kita ni berpijak pada realiti. Perasan. Dia offer nak audit kerja saya pula. AI bukan kali-kali ingat sampai sekarang